Assalamualaikum guys. Aku bengang betul lah. Aku pelik macam mana berita TV boleh cakap berkenaan musibah kemalangan yang dekat Simpang Renggam tu. Berita TV boleh cakap pemandu dipercayai memandu secara berbahaya. Perkataan tu bukan dipercayai. Benda tu terbukti sepatutnya. Sepatutnya iaitu pemandu terbukti memandu secara berbahaya. Sebab ada rakaman. Lainlah kalau musibah aksiden tu tahu-tahu dah jadi, tak ada siapa nampak. Bolehlah cakap dipercayai sebab kita berteori kan. Berteori mungkin jadi sebab memandu berbahaya. Aku pelik lah. Okey, kedua, andai kata jadi kemalangan, sepatutnya perkara pertama yang kita perlu tanya, ada lesen memandu ke tak? Tak ada lesen memandu, memang confirm orang tu salah. Memandu atas jalan raya ataupun mana-mana jalan yang diwartakan tanpa lesen memandu sah, itu mengundang bahaya kepada keselamatan pemandu lain. Memang sesiapa yang mandu tanpa lesen memang salah kalau dia menyebabkan aksiden. Sebab itulah kalau ada apa-apa kemalangan, sebaiknya kita ni memang siap sedia telefon. Kemana saja kita bawa telefon, senang, boleh rakam sebagai bukti. Dan kalau melibatkan warga asing, contoh yang bawa sabit kat jalan lah, yang bawa mesin rumput lah, yang bawa tong aiskrim lah, kalau melibatkan diorang ni, orang kena tanya, ada lesen memandu Malaysia tak? Tak pun ada lesen memandu antarabangsa tak? Kalau tak ada, confirm diorang ni memang salah. Itu yang kita kena ingat. Kena tanya. Kita bukan minta, tapi kita tanya, tunjuk. Itu hak kita, rakyat Malaysia. Kita tiap-tiap tahun kita renew lesen, kita renew road tax. Itu hak kita. Benda jadi pada kita, tak pun benda jadi di hadapan kita, kita berhak tanya. Kita rakyat Malaysia. Kita rakyat Malaysia ni, kita nak pergi kerja pun kadang-kadang kita kena tahan roadblock. Kita rakyat Malaysia ni, kita mungkin ada lesen, mungkin ada yang tak ada lesen, tapi tak adil bagi kita kalau warga asing boleh sewenang-wenangnya memandu atas jalan raya tanpa lesen. Renung-renungkanlah. Jangan lupa sebelum memandu ucapkan bismillah.